Michael, Ya, kelapa apa sesuai untuk tanah berbukit? di RFM kita menggunakan jenis Sungai Gulang-Gulang (SGG). Kenapa kita tak boleh try kelapa lain? Sebab bagi saya SGG, saya nampak kemampuan dia untuk bertahan dan lebih resilient dari segi kekurangan air dan dari segi pembajaan. Kalau kelapa pandan, Dia itu manja sikit, lebih banyak pemerhatian dan juga penjagaan yang diperlukan. di sini ada cuba tanam kelapa pandan di kawasan berbukit. Ada kawasan di depan sana, berbukit sana, kita pun nanam pandan. Tetapi growth dia lebih perlahan. Tanam kelapa kawasan berbukit dia ada cara berbeza ke dengan tanah datar? Untuk penanaman kelapa di kawasan bukit, kita selalunya mempunyai baja-baja atau input-input seperti tak ayam, kambing atau lembu. Sebab di kawasan berbukit ini tidak sesuai untuk kita meletak chicken tractor. So, apa tuan-tuan dan puan-puan boleh buat ialah menggunakan livestock yang lain seperti kambing atau lembu dan membuat grazing secara holistik. Adakah tuan-tuan dan puan-puan menanam kelapa di tempat yang berbukit?